Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-18 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran di bawah judul Al-Quranu yuqaddimu sahibahu hayyan wa mayyitan. Al-Quran menjadikan sahibnya sebagai manusia utama di dalam kehidupan dan setelah kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatala Uhudin fi saubin wahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang gugur dalam perang Badar dalam satu kain. Tsumma yaqul, kemudian beliau bersabda, ayyuhum aksaru akhdan lil Qur'ani. Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa iza usyira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahdi. Dan bila ditunjukkan salah seorang di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, beliau menjadikannya pada urutan di dalam liang lahat. Waqal, dan beliau bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksi nantinya di yaumil qiyamah untuk mereka. Wa amara bidafnihim bidimaihim walam yusalli alaihim walam yughassalu. Dan beliau menyuruh agar mereka dikebumikan bersama darah-darah mereka, dan beliau tidak sholat atas mereka, dan mereka tidak dimandikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.